Apa lagi dai yang saya kena buat nak masuk bulan Ramadan ini supaya saya ini dapat markah penuh bulan Ramadan? Yang ketiga adalah di bulan Ramadan kita kena betulkan niat kita masuk Ramadan, bukan kerana sebab-sebab lain. Ibu-ibu hati-hati tau. Kadang-kadang apa yang kita cakap dia boleh jadi niat tau. Kan Nabi kata tidak lurus iman kalau tidak lurus hati, dan takkan lurus hati kalau tak lurusnya lidah. Jadi maknanya kena betulkan lidah kita cakap kita ni. Kadang-kadang kita terlepas cakap, kita kata apa? Nantilah bulan Ramadan lah baru kurus sikit. Kalau kita niat bulan Ramadan nak kurus, kurus tak? Mungkin kurus, mungkin turun, tapi bulan Ramadan je, betul, sekejap je. Hari raya naik double. Jadi tuan-tuan, Nabi kata apa? Innamal a'malu bin niat. Seseorang itu dapat apa yang dia niat. Kalau dia niat kurus, dia dapat kurus. Tapi dia dapat kurus je, pahala tak dapat tahu. Sebab tu je yang dia niat. Ada yang masuk Ramadan sebab apa? Oi, kalau aku tak puasa malu kat anak-anak, malu kat cucu-cucu aku ramai, malu pula kalau aku tak puasa. Puasa sebab orang, maka dia tak dapat pahala, dia hanya dapat redha manusia.